Pukul 3.5 minit. 3.5 minit. Kita tengok berapa lama kita jalan ke masjid. Ada orang jual-jual mini Rajiat. Ni hotel apa ni? Karim Rose. Tu Sawaid. Hotel Sawaid. Anwar Al-Diafah. Ni Hotel Kunus Ajiat. Lepas tu ni ada Makan Rawat Al-Taj. Terus lagi. Jalan saya jalan biasa-biasa je tak lari, tak slow. Ni ada Hotel Aska Al-Safa. Okay, kita jalan lagi. Depan tu dah nampak dah masjid. Ni ada kios STC. Jalan lagi. Kalau tanya pasal SIM card atau roaming, saya prefer roaming lah. Tapi kalau nak beli SIM card, saya prefer brand STC. Ni ada Hotel Meridian. Sabil air. Syukran. Sabil air. Panas-panas ni. Ni ada farmasi. Ada juga kedai aiskrim. Al-Asim. Pondok Askar Al-Maqam. Ini hotel Al-Olayan Ajiat. Depan ni Masjidil Haram. Ni dah nampak dah pintu gerbang besar. Ni Safa Tower. Tu Clock Tower. Okay. Depan ni dah dataran masjid. Okay, kita tak kira sini lah. Kita kira yang depan sana tu. Ni kawasan dataran burung merpati. Kita tengok berapa lama untuk face saya lah. Banyak burung merpati sini. Okay. Anggaran berapa minit nak sampai ke dataran? Okay, kita dah sampai dah dataran. Ini dia dataran Masjidil Haram. Alright. So daripada 3.5 minit tadi, sekarang 3.11 minit. Anggaran ambil masa daripada Sulul Ajian nak ke Masjidil Haram lebih kurang 6 ke 7 minit sahaja. Yang mana nak daftar package ni boleh terus DM kita dan kita bina memori yang terus bersama Hafiz Travel and Tours. Ya, salam.